Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Petang tu kita nak review jenis bilik dekat hotel Maludam ataupun Maludam Hotel. Banyak orang nanya macam ni jenis bilik dekat Maludam Hotel lo. Jom kita nanggal. Tu ialah bilik single bed untuk seorang. Satu single bed, bersatu katil lah. Tu bilik satu katil, ada tingkap, ada penjan lah. Enggak dalam bilik nang agak besar juga lah. Hotel standard tapi bilik besar. Okey, jom kita nanggal bilik lain lepas tu sige tu bilik satu single juga tapi seat dua tingkap ataupun penjan. Okey, jom pergi bilik lain je. Okey, tu ialah bilik dua single bed, dua katil. Bilik tu sesuai untuk dua orang yang sama jantina lah. Pun malas nak tidur sama, kata orang gay ataupun les kelak tidur sama nak. Jadi tak ambil bilik tu lah, untuk dua orang. Kita katil, kita single bed. Minta orang nak buat kata orang boleh ambil bilik tu lah, sebab bilik besar. Okey, tu ialah bilik queen, one queen bed, sesuai untuk laki bini. Tilam besar untuk dua orang, laki bini nang sesuai lah. Bilik satu queen bed, besar bilik tu. Okey, last sekali kita ada bilik nombor 2 besar, iaitu one single plus one queen bed. Sikit tilam single dengan sikit tilam queen. Mun orang berkeluarga 4 orang, 3 orang macam ya, sesuai juga bilik tu lah. Mun kita orang ada lalu situ ataupun nak bermalam dekat Maludam tu, ataupun ada kerja dekat Peladin, Pusak, Triso, Penang, Semarang, tak orang boleh lah bermalam kat hotel tu, sebab jauh dari kampung yo lah. Mungkin kita orang nak tahu pergi pasal hotel tu, tak orang boleh cek ke Google lah, cek kat Google, type Maludam Hotel. Jejak lah. Assalamualaikum.